Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Ashraf bin Aini dan saya akan membuat refleksi untuk minggu kedua bagi khusus seminar refleksi latihan mengajar. Okey, untuk minggu kedua kita telah belajar tentang kurikulum kebangsaan serta pelaksanaan PDP lah, ataupun pembelajaran dan pengajaran. Dan bagi saya benda ini dia tak memerlukan satu situasi yang spesifik, tapi ianya berlaku sepanjang saya telah memulakan latihan pengajaran, latihan mengajar yang mana DSKP ataupun dokumen standard kurikulum dan pentaksiran itu memang kami gunakanlah. Dan salah satu perkara yang kami letak dalam fail latihan mengajar kami adalah DSKP. Dan saya rasa untuk saya kaitkan perkara yang saya belajar minggu ni kan, ada standard kandungan, standard pembelajaran dan tahap penguasaan. Yang perlu saya beri penekanan adalah tahap penguasaan, sebab saya mengajar untuk dua kelas. Satu ialah kelas yang boleh kata kelas depan ataupun kelas pelajar-pelajar yang lebih cepat untuk menangkap isi pembelajaran, iaitu kelas kimia yang saya ajar. Dan kelas kedua adalah kelas yang agak perlahan, kelas untuk matematik, yang mana mereka juga mengambil subjek perniagaan dan sebagainya lah, untuk yang vocational, kelas-kelas yang vocational. Okey, dan bagi saya perbezaan antara kedua-dua kelas ni cukup ketara. Yang mana untuk kelas kimia saya boleh perhatikan dan saya boleh dapat teka ataupun saya dapat memastikanlah tahap penguasaan mereka di tahap yang mana. Sebab saya dah sediakan soalan dan saya dah berikan lembaran kerja yang bersesuaian dan mereka boleh jawab. Jadi saya anggap mereka boleh menguasailah tahap yang saya telah tetapkan. Tapi untuk kelas yang saya mengajar matematik, mereka terlampau lemah sehingga antara tahap yang terendah pun hanya seorang ataupun dua orang murid sahaja yang boleh selesaikanlah masalah tersebut. Dan mereka juga banyak lupa ataupun banyak tidak tahu perkara-perkara yang asas, seperti asas matematik daripada tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Yang mana agak sukarlah untuk saya ajar matematik tingkatan 4, sebab antara perkara yang kita dah ajar dalam tingkatan 4 kita ambil balik pada tingkatan 1, 2, 3 seperti set dan sebagainya. Jadi agak sukar. Jadi carangan saya memang telah dilaksanakan, tapi saya rasa kita perlu buat kelas intensif yang melibatkan semua pelajar yang berprestasi rendah, yang mana mungkin TP3 dan ke bawah kita kumpulkan sekali dan kita akan ajar balik daripada asas. Yang TP 4, 5, 6 tu bagi saya mereka dah cukup kuasai, tapi yang 3, 2, 1 ni mungkin ada perkara yang mereka agak tergelincir sedikit, yang mereka mungkin terlepas. Jadi bagi saya kita perlu fokuskanlah kepada pelajar-pelajar yang agak lemah dan kurang faham tentang subjek tersebut. Tak kiralah subjek kimia ke, matematik ke, sejarah ke, sains ke, kita kumpulkan mereka yang TP 1, 2, 3 ni dan kita buat kelas tambahan intensif, yang mana kita fokus kepada asas sahaja. Berbanding dengan dalam kelas yang kita ikut silibus, yang kali ni kita kukuhkan mereka daripada asas, yang mana kita refresh balik yang kita telah ajar daripada tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Dan lepas tu barulah kita slowly kita naikkan level tersebut sehinggalah mereka boleh selesa berada pada silibus tingkatan 4. Okey. Jadi itulah cadangan saya. Sekian, terima kasih.